Tiga tanda seorang suami sudah tidak sayangkan lagi isteri dan anak-anak. Pertama sekali adalah seorang suami itu dia nak kongsi apa-apa pun kegembiraan ke, keseronokan ke ataupun keriangan dia itu dengan kawan-kawan, dengan orang luar lebih dia rasa bermakna berbanding kalau dia berkongsi kegembiraan, keseronokan, bahagianya itu dengan isterinya ataupun dengan anak-anaknya sendiri. Dia lebih selesa, dia lebih seronok. Orang lain kalau dapat rezeki ke, dapat bonus ke, dapat apalah berita gembira apa, isteri maupun anak-anak lah yang pertama sekali yang dia akan kongsikan, yang dia akan luahkan, yang dia akan sama-sama meraihkan kejayaan tersebut. Tanda yang keduanya adalah dia rasa terbeban saat ketika isteri ataupun anak-anak meluahkan perasaan ataupun nak berkongsi rasa ataupun nak ceritakan permasalahan cabaran yang berlaku tu. Dah, jangan cerita. Dia tak mau. Dia nak dengar yang baik-baik, yang indah-indah saja. Padahal kita hidup rumah tangga mana nak ada sentiasa okey saja. Kadang isu berkait dengan anak, kadang isu berkait tentang kewangan, kadang tentang emosi dan perasaan, pendam rasa, terasa hati semua. Dan yang ketiganya adalah dia sudah bukan setakat kurang, malah langsung tidak sentuh pasangan maupun anak-anak. Ingat, dalam rumah tangga unsur sentuhan ini amat penting. Sebabnya kita sekarang ni di zaman high tech tapi kurang high touch. Teknologi canggih tapi touch itu makin lama makin berkurangan atau makin lenyap terus. Tengok saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat para isterinya sahaja baginda Nabi cium, dengan anak-anak pun Nabi cium, Nabi layan dengan penuh sayang dan kemanjaan. Ayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, saat ketika baginda Nabi bertandang ke rumah Fatimah, Fatimah akan bangun menyambut ayahandanya dengan penuh rasa sayang dan ayahandanya baginda Nabi mencium Fatimah. Dan begitulah juga ketika Fatimah pergi ke rumah baginda Nabi, dia mencium Fatimah dengan penuh rasa sayang dan kasih. Seorang ayah, seorang atuk, seorang suami dalam keluarga. Jangan berasa pelik kalau sekiranya satu hari nanti anak sendiri pun rasa janggal nak cium tangan ayah ke, nak peluk ayah ke. Hanya sebab dah tak dibiasakan daripada kecil. Hanya sekadar cakap saja, buat apa? Cinta maupun sayang, cinta itu tindakan. Love is verb. Nabi berpesan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidakkan disayangi.